Jadi 4 proses ni, 4 step ni, kalau korang pas step 1, insya-Allah UPT positif. Kalau you all gagal salah satu ni daripada 4 step ni, korang tak boleh hamil. Let's say you all gagal bertelur, ataupun step 3 lulus, tiba-tiba penempelan tak berlaku sebab dinding rahim nipis, jadi korang tak berjaya juga UPT positif dan gagal dan tak berjaya hamil. Okey? Okey, perlu tambah lagi ke? Inositol, CoQ10, vitamin D, folic acid, 4. Okey, 4 step ni kalau you all salah satunya gagal, korang takkan boleh berjaya pregnant. Dengar cakap saya akan pastikan rawat setiap satu step ini. Jadi that's why korang kena tahu apa step pertama. First, korang kena bertelur. That's why kita orang akan bagi you all bertelur dengan ubat subur, dengan bagi korang suplemen untuk cantikkan kualiti telur. Yang kedua, kena ada ovulasi. Telur korang kena pecah keluar daripada kilang. Inositol fungsinya untuk cantikkan kualiti telur. Yang ketiga, korang kena bersenyawa.